Hai, Assalamualaikum semua. Untuk menu kali ini Mok The Kitchen nak kongsikan resepi udang goreng kari ala mama. Resepinya sangat mudah, bahannya juga cukup simple. Jom kita tengok bahan-bahannya. Kita ada anggaran lebih kurang 10 hingga 15 ekor udang, irisan bawang merah, bawang putih dan juga halia, irisan tomato, anggaran lebih kurang 1 biji sahaja. Kemudian kita kena ada daun kari dan juga cili kering yang telah siap dipotong. Tak lupa juga serbuk kari ikan babas. Kita akan menggunakan 2 sudu kecil sahaja. Di dalam kuali minyak pun dah panas. Kita akan masukkan irisan bawang merah, bawang putih dan juga halia. Kita akan tumis sehingga agak garing kekuningan. Apabila dah agak garing macam ni, masukkan pula daun kari. Anggaran daun kari ni dalam 3 tangkai. Dan kemudian pula masukkan pula irisan cili kering. Apabila dah nampak garing tadi kan daun kari dan juga cili kering tu, masukkan pula irisan tomato. Kita akan masak tomato ni sehingga dia nampak layu. Apabila dah tomato tu dah nampak layu, hancur macam ni kan, kita akan masukkan 2 sudu kecil penuh serbuk kunyit. Dan kemudian masukkan pula 2 sudu kecil penuh serbuk kari ikan babas. Nak menggunakan serbuk kari cap lain pun boleh sahaja. Dan kemudian kita akan kacau bagi rata rempah-rempah tadi. Dan kemudian masukkan pula sedikit air. Kemudian kita akan biarkan seketika supaya nampak pecah minyak tu kan. Kemudian masukkan garam, sedikit serbuk perasa. Saya menggunakan chicken stock. Dan kemudian masukkan pula gula. Kacau lagi bagi sebati. Jikalau nampak agak kering, korang boleh sahaja tambahkan sedikit air. Bila dah nampak agak pekat tu, dah pekat macam ni kan, masukkan ke semua udang kita tadi. Gaul bagi sebati biar terkena ke semua bahagian udang tadi. Kemudian kita akan biarkan sekejap. Kita nak bagi udang ni betul-betul masak bersama dengan rempah-rempah yang kita dah tumis tadi lah.
Air daripada udang pun dah terbit. Rasanya dah masak lah ni. Udang tumis kari ala Mama. Dah siap ni. Korang jangan lupa mencuba resepi ini, okey? Selamat mencuba semua.